Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Anissa Maisara. Saya dari UPM. Awak pernah belajar bahasa Arab tak? Pernah Berapa lama? uh, 10 10 tahun. rendah mendengar STP. Okey, kalau macam tu boleh tak awak perkenalkan diri dalam bahasa Arab? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Faiz Irfan bin Karol Azli. Ana askunu fi Dunjun. Al-an ana Tolik. talibu fi Tolik talib fi jami'ah UKM. UKM. Okay. Ambil bachelor apa? Bachelor tu apa? Oh tak, degree. Degree. Saya ambil degree syariah. Ambil syariah dalam bahasa Arab ke bahasa Melayu? Setakat ni bahasa Melayu. Okey. Sekarang saya nak tanya, sebabkan awak belajar bahasa Arab, awak rasa bahasa Arab tu penting tak? Bagi saya sangat penting lah, kerana untuk memahami banyak kitab-kitab Al-Quran lagi. So bahasa Arab ni penting lah untuk lebih faham sesuatu perkara tu. Okey, betul. Okey, selain daripada kepentingan mempelajari bahasa Arab, apa kalimah bahasa Arab yang awak tahu atau selalu gunakan dalam kehidupan seharian? Saya selalu guna Alhamdulillah.